butuh ocehanmu, cukup fakta yang bicara. Bangsamu lemah, kau pikir kau megah. Tak ada serumpun, kau lemah kami pejuang. Sekarang kau membual, lupa sejarahmu juga. Kau tertawa, kau mengejek, merasa paling hebat. Lihat kaca kau. Peningkatan harga santan sehingga mencecah 90% menimbulkan kegusaran dalam kalangan peniaga, terutama menjelang Aidilfitri. Kenaikan harga itu dikatakan berpunca daripada kekurangan bekalan kelapa dalam pasaran. Dan 30% diimport. Jadi kita nak ambil daripada import dari Indonesia. Untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini, negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Negeri Kasino Malaides memang sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan beras misalnya, Malaysia harus mengimpor sekitar 40% dari negara lain. Dan untuk memenuhi konsumsi buah kelapa, Malaysia masih harus mengimpor sekitar 30% dari total kebutuhan. Hampir 100% impor kelapa tersebut berasal dari Indonesia. Dalam setahun terakhir, harga kelapa yang diimpor dari Indonesia telah naik 2 kali lipat. Itulah yang menyebabkan rakyat Malaysia menjerit. Indonesia tak hanya mengekspor kelapa ke Malaysia, tapi juga negara lain seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan China. Bahkan produk kelapa olahan Indonesia juga diekspor ke Australia, Eropa, dan Amerika. Faktor cuaca memang menyebabkan stok kelapa agak menurun dan akhirnya menyebabkan harga naik. Dalam waktu dekat, Indonesia segera mengurangi ekspor buah kelapa dan lebih mengutamakan kebutuhan untuk industri kelapa di dalam negeri. Jadi, yang kita ekspor kelak hanya produk olahan seperti santan. Hal ini merupakan salah satu program hilirisasi yang tengah digenjot oleh pemerintah. Dengan kata lain, negara seperti Malaysia akan semakin sulit untuk mendapatkan buah kelapa dari Indonesia di masa mendatang. Sekarang saja, Malaysia mulai menjerit karena harga buah kelapa yang diimpor dari Indonesia terus-menerus naik. Akibatnya pula harga kelapa dan santan di Malaysia pun naik drastis. Peningkatan harga santan sehingga mencecah 90% menimbulkan kegusaran dalam kalangan peniaga, terutama menjelang Ramadan dan Aidilfitri. Kenaikan itu dikatakan berpunca daripada kekurangan bekalan kelapa dalam pasaran. Dakwa mereka sejak Oktober lalu, harga borong kelapa naik kepada RM3 sebiji berbanding RM1.50 hingga RM1.70 sebelum ini, sekaligus menyebabkan harga santan melonjak kepada RM18 sekilogram berbanding RM10 sebelumnya. Sekarang dah 16. Tinggi sangat lah. 16 tu macam beli apa nak buat kuah je santan kan. Kalau lah. Orang kadang-kadang bukan pakai sekilo, 2 kilo, peniaga kadang 4 kilo, 5 kilo, kadang 12 kilo, kadang 20 kilo. Banyak. Kalau dah RM16 tu, 10 kilo dah berapa? RM160. Memang ketara lah. Harga mahal. Dulu datang dalam RM8, sekarang dah RM3. Perkembangan ini memberi kesan besar kepada peniaga kecil, terutama mereka yang menjual makanan berasaskan santan seperti kuih muih dan lemang. Kemungkinan kita akan naikkan harga sebab bekalan santan tu dah terlalu mahal. Sebab kita pakai kegunaan santan tu, satu hari kita guna lebih kurang 300 hingga 400 kilo satu hari. Menunjukkan bahawa ada sedikit kekurangan dari segi pengeluaran. Kerana Malaysia ini dari segi self-sufficiency ratio kita, 70% ialah daripada kelapa lokal dan 30% diimport. Kenapa santan naik harga? Sebab saya cakap lah bekalan kelapa tak mencukupi kemarin. Lepas tu kelapa ada tapi tak berapa banyak.
Dulu sebelum ada kenaikan sebiji RM2,5, sekarang RM3,5 sebiji. Itu biasalah kalau harga dah naik ni, setengah customer tu pasti ada yang menguat sebab kenapa naik. Kita pun kelapa pun daripada pembekal pun dia naikkan harga. Kalau yang dekat yang saya jual ni, kita orang ada jual dua, ada yang campur air, ada yang original. Kalau yang campur air tu harga dia RM8, kalau yang tak campur tu RM16. Kalau yang luar daripada KL tu itu dia jual original. Dia tak campur air. Kalau ini saya jual ada dua, satu yang campur, satu tak campur. Kalau yang tak campur tu mungkin mahal lah. Saya kat sini jual 16. Setengah tempat tu ada yang 20. Kalau yang original. Jadi kita nak ambil daripada import dari Indonesia. Kak biasa beli sebab benda tu memang keperluan. Biasa kalau dia tengok masakan juga, kadang susu dia guna. Tapi itulah takut sekarang semua barang semua naik. Betul. Tapi dia tak semualah boleh guna susu. Kak macam ni, Kak untuk senang Kak untuk masak kan, setiap masakan tu Kak keluarga kecil. Jadi Kak kira bungkus, satu bungkus tu Kak kira buat RM3 untuk satu bungkus. Jadi Kak akan beli 3 paket. Senang Kak nak ambil. Begitulah nasib negara yang nanggung seperti Malaysia. Negeri kasino Malaides belum menjadi negara industri yang maju dan sebagian pendapatan rakyatnya masih pas-pasan. Mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan karena sebagian harus diimpor atau bergantung pada negara lain. Lain halnya dengan negara seperti Singapura. Kenaikan harga makanan impor tidak terlalu terasa karena pendapatan rakyatnya sangat tinggi. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan di Parlemen Malaysia mengenai masalah kelapa tersebut. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, panjang, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan, kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. Jumlah ini masih belum mampu memenuhi keperluan negara, iaitu 1.3 bilion biji setahun atau 108 juta biji sebulan. Penggunaan per kapita kelapa juga meningkat daripada 22.7 kilogram per orang per tahun 2019 naik 2 kilo lagi, iaitu 2023 menjadi 24.90, menunjukkan permintaan yang semakin bertambah. Lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024 berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM1.10 sebiji, meningkat kepada RM1.80 sebiji Oktober 2024 dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini, negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, iaitu pertumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencambahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu. Tren petani tempatan yang lebih cenderung menjual kelapa muda berbanding kelapa tua turut menyumbang kepada bekalan yang tidak mencukupi untuk memprosesan santan. Kebanyakan penanam kelapa di negara ini memilih untuk menjual kelapa muda kerana harga lebih tinggi dan tempoh tuaiannya lebih singkat. Dalam menangani isu lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutama santan, KPM telah mengambil tindakan intervensi yang seimbang antara pengurusan bekalan, penyelidikan dan pembangunan serta sokongan kerajaan bagi jangka pendek, pertengahan dan jangka panjang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak
bagi memastikan bekalan kelapa bagi kegunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Sehingga 4 Mac 2025, Pharma dan Pharma Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Bekalan kelapa tua tersebut seterusnya diedar oleh 42 pusat operasi Pharma ke pasaran melalui 509 buah outlet pemasaran Pharma seperti Agro Bazar Kedai Rakyat, Agro Bazar Rakyat, Pasar Tani Kekal. Sebahagian bekalan turut diagihkan kepada 16 pemborong dan 202 orang usahawan santan di seluruh negara. Langkah ini akan membantu menstabilkan harga dan memastikan kelangsungan bekalan industri pemrosesan santan dan produk berasaskan kelapa. Di bawah intervensi jangka sederhana, KPKM melalui Jabatan Pertanian Malaysia melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan pengeluaran kelapa tempatan. Di bawah program pembangunan industri kelapa 2021-2025, dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menyediakan insentif kepada petani. Begitulah masalah pengadaan kelapa di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kami tak butuh ocehanmu, cukup fakta yang bicara. Bangsamu lemah, kau pikir kau megah. Tak ada serumpun, kau lemah, kami pejuang. Sekarang kau membual, lupa sejarahmu juga. Kau tertawa, kau mengejek, merasa paling hebat. Lihat kaca kawan, siapa sebenarnya yang kuat. Hey Malaides, buka matamu dan otakmu. Siapa yang kau caci, siapa yang kau maki. Kami berdiri takkan gentar, takkan mundur. Kau tertawa, kami balas dengan fakta. Mulutmu besar, isi otakmu pun tak ada. Dunia melihat, kau tetap pura-pura. Kau hina rupiah, kau hina Indonesia. Hey Malaides, buka matamu dan otakmu. Siapa yang kau caci, siapa yang kau maki. Kami berdiri takkan gentar, takkan mundur. Hey Malaides, buka matamu dan otakmu. Siapa yang kau caci, siapa yang kau maki. Kami berdiri takkan gentar, takkan mundur. Semua itu fakta, benar adanya. Sejarah tertulis, fakta bicara. Lihat siapa yang jatuh, lihat siapa yang hancur.